Kisahnya, ada seorang lelaki ni, dia baru balik kerja malam-malam, dan dia naik motor lah, dia lalu di jalan tol yang memang sunyi lah, bukan sunyi sepi. Dan secara tiba-tiba dia ternampak seorang perempuan berdiri di tiang nombor 13 dengan rambutnya panjang dan bajunya putih kotor. Wanita itu melencong ke arah dia, maknanya cuba berjalan ke arah dia, dan tiba-tiba dia hilang macam itu je. Jadi pada mulanya lelaki tu tak fikir apa-apa. Jadi lelaki itu pun teruskanlah perjalanan. Dia jalan motor dia, sampailah dia dekat tiang nombor 13 tadi, dan dia hentikan motor dekat situ. Dan apabila motor dia berhenti, sekali lagi dia nampak perempuan tu muncul lagi. Dan kali ini perempuan tu siap cakap dengan dia, "Bang, tolong saya bang." Lelaki tu takut pada mulanya, tapi yalah, dengan dia tengok muka perempuan ni tak ada pula menyeramkan, cuma rambut dia gitu je. Tapi atas rasa kasihan, dia pun bertanyalah, "Ya, kenapa kak?" Jadi perempuan itu pun cakaplah dengan dia, "Tolong datang ke alamat rumah ni, cakap dengan keluarga saya yang saya aksiden dekat sini." Jadi lelaki itu pun ambillah sekeping kertas dengan pen dekat poket baju dia pun tulis apa yang perempuan tu cakap. Dan sebaik saja dia habis menulis, dia cuba menoleh ke depan, dia pandang ke depan, perempuan itu hilang. Terus hilang macam tu je. Jadi lelaki tu tak fikir banyak lah. Dia start motor, dia jalan terus, dia pecut terus balik ke rumah. Dan sampailah pada esok harinya, lelaki tu pergi ke alamat yang perempuan tu cakap, yang dia tulis sendiri perempuan tu cakap. Dia pergi ke alamat tu, betul dia jumpa alamat tu memang wujud. Dia sendiri jumpa dengan keluarga perempuan tu, dan dia bagi tahu dengan apa yang dia dah nampak kepada keluarga itu. Jadi keluarga perempuan tu pun ceritalah perkara yang sebenar. Jadi diorang pun cakap yang perempuan itu memang dia aksiden hingga dia meninggal di tempat kejadian setahun yang lalu. Jadi dia cakap sampailah ke hari ini, siapa saja yang lalu di jalan seram itu pasti akan jumpa dengan wanita itu dan meminta tolong. Awak bukan yang pertama datang ke rumah ni yang perempuan itu minta tolong. Itu kata keluarga perempuan tersebut kepada lelaki yang baru balik kerja tadi. Sekian.